Guys, di fairway ni kita teruskan lagi tips di padang bersama MK guys. Ini second shot saya, par 5. Kita tengok pin jauh di sana. So, untuk you decide pukulan fairway, sama ada nak pakai 3 wood ke, atau rescue ke, atau 5 wood ke, you kena observe condition padang ni guys. Nombor 1, dia punya lie. Bola kita terletak elok tak elok. Kalau macam ni elok, pada saya okey untuk pukul 3 wood. Kemudian standing kita. Kalau standing kita agak awkward sikit, menurun, menengok dan sebagainya, so make sure pukul club yang loft dia agak tinggi sedikit. So macam ni saya rasa okey. So saya nak direction saya adalah sebelah kanan sebab bola akan turun ke kiri dan ada angin kuat. Jadi saya decide sebabkan conditionnya cantik. Saya rasa lega. Itu penting. Rasa lega, rasa confident nak pukul 3 wood dengan cantik. So bayangkan pukulan anda sempurna, rehat dan lembut saja. Jangan force. Force akan menyebabkan anda terjunam ke dalam tanah. Okey. Kita bagi satu pukulan mana-mana satu, second shot. Dapat ke green lebih kurang 50-100 pun dah cukup dah. Kau boleh one good shot. Mana-mana satu. Ya. Manis-manis game, datangkan